So welcome back to my channel guys. Assalamualaikum korang, kembali lagi dengan aku, saya Syamdan. Okay, so macam korang nampak we at a different room guys. Different room. Buat apa? Sebab sekarang ni we are in Johor Bahru guys. We are in Johor Bahru. Pada view from JB. What's up bro? JB style brother. Okay, so kita kat JB ni sebab nak pergi Legoland. So cumanya malam ni kita tidur hotel lain dulu. Esok baru kita tidur hotel Legoland, make our activities there. Tadi aku check sekarang dah pukul 12 lebih lah. So see you tomorrow guys. Hopefully aku dapat tidur nyenyak malam ni. I hope tomorrow it's all gonna be fine and perfect and just like that. So see you tomorrow guys. Good night. So guys, it's already morning and aku kena siap-siap dulu before pergi. Aku dah solat semua sekarang. Here and we are parking beside my dream cars. Kalau kau tanya worth ke tak kan, tunggu tengok video ni sampai habis lah. Tengok macam ni. Bang semua. Sambil aku cerita lah pasal Dragon kan. So yang musim-musim tak ada apa sangat tau. Dia macam muntah sikit je. Kalau kita lepas naik kan, rasa maybe kita muntah-muntah sikit je. Sebab tak ada orang muntah depan ni. Tak ada orang muntah. So basically ride yang ni kita just record and beritahu apa jadi tadi. Tadi time naik yang Dragon tu yang kat Kingdom tu. Kau naik tu. Lepas tu basically aku dah naik 2 kali. First aku naik dengan aku kan. Second aku naik dengan adik aku. Ride dia okay. Okay lah untuk budak-budak kan. And aku pun enjoy juga time tu. So lepas ni kita ride lain pula kan. So jom, let's go. So we dah our Kingdom side. Kita pergi side lain pula. Tengok ada side apa lagi. 1, 2, 3, 4 ni kita settlekan ini lah. Yang ride dia. Lepas tu last sekali kita ambil ride mana lah yang Lego Race tu yang tutup. Ni yang tutup kan? Tu yang tutup. Oh, Lego Race tutup. Nak ni yang tak pernah lagi ni. Tapi tu ambil ni. Dia tengok maintenance. Bila dah penat kepanasan masuk studio body. Tengok wayang. Wayang tidur. Tengok wayang tidur. Ya kita Makan. Cik, korang okey tak? Faham tak? Faham tak? Imagination kan. Imagination. Nak bagi main Lego. Jalan ni aku. Main Lego? Kat situ ke? Kita buat main Lego. Korang tengok TikTok tak? Tengok TikTok tak? Tengok. Kena Zizi tak? Dinish? Kenal tak? Dinish? Tak kenal ke? Tak. Aduh. Main TikTok tapi tak tengok video sangat. Oh yeah? Oh. Kalau rekod ni boleh lah? Okay, thank you. We are in Imagination. So apa aku boleh kata kan? Kalau kita pergi seorang memanglah bosan kalau pergi seorang. Cuba bawa member kau sekali kan. Bawa member, bawa family, okey aku. Dekat Build Race. Jom tengok ada apa. Tadi aku tunjuk kat korang dia punya map macam mana kan. So kita ikut urutan dia. Okay, so ni pula movie yang tayangan dia tu kan. Dream ni start 11.45, 3.30. Sekarang pukul apa?
Sekarang pukul 11.45. 11.45. Maksudnya dah start eh? So macam dah boleh masuk kan. Ini yang 4D yang, so yang ni movie dia 4D punya. So ada tunjuk kat sini lah. Dia punya timing, dia start daripada pukul apa sampai pukul apa. Sensory guide dia ada touch, taste, sound, sight, smell. Tengok adik dia. Abang dia struggle lah adik dia macam tu. So ni memang teamwork lah aku rasa kan. Okay, go. Okay, when you're ready to drop down, Ni kenapa ni? Ni bawah ni kenapa tak nak naik dari tadi? Pukul satu suku. Sebab sekarang dah pukul 1 suku. Kita start tengok wayang pula. Let's go. Tak keluar ni. Oh ni. Aku minta 13,000 je. Cuba cek. Sesaja je. Sementara untuk jalan kan. Ha? Aku sebenarnya malu. Ya Allah. Kereta ni betul loh. Asyik. Pusing lah bangang. Pusing. Ku tak tahu mana kepalsuan. Sebab kan adik aku dengan makcik aku main ni kan. So aku plan nak tembak diorang lah guna ni. Sebab aku rasa yang eksplosif ni lagi function tau daripada yang tembak air. Yang tu dia macam ni eksplosif kan. Bila aku tekan button ni meletup kan. So aku rasa better kalau aku buat kat makcik aku. Yang adik aku okey lah. Kita tunggu dia.
Cepat nak buat lesen. Ya, kita merah. Baju pink. So we are going to the hotel room. Let's go. Everything is awesome. Pagi tadi dah. Okay, let's go. It's a lobby. Ni lobby kan? Barulah sejuk. Sedap bau. Pergi hotel kita. Treasure Hunt kan? Macam Treasure Hunt. Okay, let's go. Isin dah ada dekat dalam kan? Kalau Isin dah dekat dalam, spoil lah dia. Ni spoil lah macam ni. Oh. Takkanlah saya kena angin. Wow. Jom, soft pressure. Ya, dia tanya. Dapat hadiah. Tanya. How many orange bugs are these on the bunk bed map? Nak buka benda ni, kena selesaikan ni baru boleh dapat. Cari orange bug. 1 2 Tulis 2. Tulis je, tak payah tulis nama pun. Tulis 2. How many mummies on the bunk bed panel? 1. Ni ada 3 lah. 3 bukan 2, 3. 1 jangan saya yang 1. So let's see the toilet. So this the toilet. Whoa. Oh, there's a scorpion there. And this is like a wallpaper for those who want to poop and you want to feel some adventure, so you can see the wallpaper. Yeah, just like that, bro, just like that. Seronok bang kat sini. Seronok. Dah. Try masuk ni. Try tengok ada apa. Oh macam tu je. Lah macam tu je juga. Ingatkan something best ke. Macam tu je. Oh patut lama tu ada seorang je buat benda ni. Yang orang lain biasa lagi. Yang ni dah saya dapat pedang lah. So we from here going to Medina. Let's go everybody, let's go. So guys, I forget to tell you guys that aku saya 1 hari je kat Legoland. Sekarang dah balik lah pun. And we are at GPO now. GPO Johor
Johor Premium Outlet. Okay. So kat sini kita nak nyopil, tengok luar ada apa. So tu apa yang patut kan, apa yang patut beli semua kan. So let's go.